Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ni kita cuba sambung bacaan kita kata kitab Al-Misbahul Munir. Al-Misbahul Munir. Kita baca bab yang kedua, huraian yang kedua pada menyatakan hukum syarak. Kita baca saja je ni, kita tak hurai pun. Kita baca saja. Bermula makna hukum syarak itu ialah keputusan, dan makna syarak itu. Bermula makna hukum itu ialah keputusan, dan makna syarak itu adalah undang-undang. Maka makna hukum syarak itu keputusan undang-undang, dan iaitu 5 perkara: wajib, sunat, haram, makruh dan harus. Dan arti wajib syarak itu ialah barang yang dituntut perbuatan sebagai tuntutan yang putus sekiranya dijanjikan dengan diberi pahala atas yang mengerjakan dia, dan diseksa atas yang meninggal akan dia dengan ketiadaan uzur, seperti mengenal Allah Ta'ala. Maka dapat pahala atas yang mengenal Allah Ta'ala itu, dan berdosalah atas yang tidak kenal akan Allah Ta'ala itu. Bahkan tidak sah agamanya. Dan seperti sembahyang 5 waktu, maka dapat pahala lah atas yang mengerjakan sembahyang, dan berdosa lah atas yang meninggal akan dia dengan ketiadaan uzur dan sebagainya daripada segala perkara yang wajib dikerjakan akan dia. Dan arti sunat itu ialah barang yang dituntut perbuatan dia sebagai tuntut yang tidak putus sekiranya dijanjikan dengan diberi pahala atas yang mengerjakan dia, dan tidak diseksa meninggal akan dia, bahkan merugi ia akan masanya, kerana yang sunat itu setengah daripada tawaran Allah SWT. Maka yang menolak tawaran itu adalah ia sangat rugi, seperti sembahyang sunat rawatib dan sembahyang sunat tahajud dan seumpamanya daripada segala perkara yang sunat. Maka dapat pahala lah atas yang mengerjakan sunat-sunat yang tersebut, dan tidak diseksa atas yang meninggalkan akan dia, hanya besarlah rugi masanya dengan meninggalkan itu. Dan arti haram itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntut yang putus sekiranya dijanjikan dan seksa atas yang mengerjakan dia, dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia dengan ikhlas, seperti berzina dan minum akan arak, dan minum akan minuman yang memabukkan, dan memakan akan makanan yang diharamkan dan ditegahkan, seperti arak, darah dan ganja dan sebagainya daripada perkara-perkara yang diharamkan. Maka berdosalah dan diseksalah atas orang yang mengerjakan yang tersebut, dan beri pahala atas yang meninggal akan dia dengan ikhlas, kerana perkara yang tersebut itu ditegah putus. Dan arti makruh itu ialah barang yang dituntut tinggal sebagai tuntut yang tidak diputuskan sekiranya dijanjikan tidak berdosa atas yang mengerjakan dia, dan diberi pahala atas yang meninggal akan dia dengan ikhlas, kerana yang makruh itu setengah daripada amaran Allah SWT, seperti makan sambil berjalan, dan kencing sambil berdiri, dan memakan akan makanan yang berbau yang keji, seperti makan bau putih dan sebagainya daripada perkara yang makruh. Maka dapat pahala atas yang meninggal akan dia dengan ikhlas, dan tidak diseksa atas yang mengerjakan dia, bahkan merugikan akan dia, kerana yang makruh itu satu amaran yang dibenci akan dia oleh Allah SWT atas yang mengerjakan dia. Dan arti harus pada syarak itu ialah barang yang dibiar akan dia dengan tidak berdosa, dan tidak dijanji seksa, dan tidak dijanji dengan pahala atas yang mengerjakan dia, bahkan diberi pilih antara buat dan tinggal itu, seperti berjalan, tidur, makan, minum dan sebagainya daripada perkara yang harus, tetapi dikatakan harus yang tersebut itu selama tidak jadi tangga bagi 4 perkara yang terdahulu. Maka jika jadi tangga bagi 4 yang terdahulu, maka tidak dinamakan akan diharus. Seperti berjalan, maka jika berjalan itu kerana menuntut ilmu yang wajib, maka wajib pula berjalan itu.
Dan jika berjalan kepada maksiat, maka haram berjalan itu. Dan jika kepada yang sunat, maka sunat. Dan jika makruh, maka makruhlah berjalan itu. Demikianlah tiap-tiap yang harus itu. Inilah huraian hukum syarak. Maka jika engkau menghendaki lebih panjang, hendaklah kau belajar di kitab-kitab yang besar daripada usul fiqh dan kitab-kitab fiqh. Wallahu a'lam. Faedah, ini suatu perkara yang berguna yang sangat banyaklah orang yang jahil dengan perkara-perkara ini sehingga yang tidak disangkakan dengan jahilnya tetapi jahil juga, iaitu tiap-tiap perkara yang diputus oleh Allah dan Rasul tetapi tidak ada janji apa-apa daripada pahala dan seksa, tetapi perkara-perkara itu tetap dan pasti, maka tidak dinamakan wajib syarak, seperti wajib mati dan wajib bangkit, hidup kembali dan sebagainya daripada perkara yang wajib berlaku, maka iaitu dinamakan hukum arad. Artinya keputusan yang datang dari pihak Allah SWT bukanlah keputusan yang dituntut ke atas pihak kita mengeja akan dia. Dan iaitu 3 bahagian. Yang pertama wajib arad, yang kedua mustahil arad, dan ketiga harus arad. Dan arti wajib arad itu iaitu barang yang berlaku mengikut keputusan Allah SWT. Seperti berlaku mati ke atas segala yang bernyawa mengikut keputusan Allah SWT. Kullu nafsin za'iqatul maut, arti tiap-tiap yang bernyawa itu merasi ia akan mati. Dan seperti berlaku hidup kembali mengikut keputusan Allah SWT. Artinya bahawa sesungguhnya kamu sekalian pada kiamat dibangkit hidup kembali kamu, maka dinamakan wajib arad. Maka jika melewati keputusan tersebut seperti yang bernyawa tidak mati, maka yang telah mati tidak hidup kembali, maka dinamakan mustahil arad, iaitu bahagian yang kedua. Dan jika terlewat sedikit daripada janji itu atau sekira-kira atau bersegera sedikit daripada keputusan yang telah tersebut itu, maka dinamakan dia harus arad, iaitu bahagian yang ketiga daripadanya. Inilah 3 perkara yang dinamakan hukum arad. Hendaklah kamu mengambil perhatian dengan secukup-cukup perhatian supaya lepas kamu daripada nama kejahilan, maka beruntunglah kamu selama-lamanya. Wallahu a'lam. Bab yang ketiga, huraian yang ketiga pada menyatakan hukum adat. Bermula mana hukum adat itu ialah keputusan kebiasaan, artinya keputusan yang memutus akan dia oleh seorang dengan sebab berulang-ulang jadi dan berlaku, sekurang-kurangnya 2 kali berlaku, seperti apabila makan banyak wajib kenyang dan pasti kenyang kerana kebiasaan sudah berulang-ulang begitu, dan seumpamanya. Dan yang berlaku adat atau berlaku kebiasaan yang berulang-ulang itu iaitu 4 perkara. Pertamanya biasa berlaku ada dengan ada, seperti ada makan ada kenyang. Keduanya biasa berlaku ada dengan tiada, seperti ada panas dengan tidak mandi. Yang ketiga biasa berlaku tiada dengan tiada, seperti tiada sejuk dengan tiada mandi. Keempatnya biasa berlaku tiada dengan ada, seperti tiada lapar dengan ada makan. Dan seumpamanya daripada perkara yang biasa berlaku serta berulang-ulang. Itulah 4 perkara yang dikatakan adat atau kebiasaan yang berlaku dan kebiasaan jadi. Dan hukum adat itu terbagi ia kepada 3 bahagian. Pertamanya wajib adat, yang kedua mustahil adat, yang ketiga harus adat. Bermula wajib adat itu ialah barang yang pasti jadi dan pasti berlaku pada kebiasaannya, seperti makan banyak maka wajib, yakni pasti atau tentu kenyang. Dan apabila bakar dengan api maka tentu dan pasti hangus dan seumpamanya. Dan mustahil pada adat itu ialah barang yang tidak biasa berlaku dan tak biasa jadi, seperti makan banyak tidak kenyang dan bakar dengan api tidak hangus dan umpamanya daripada perkara yang tidak biasa jadi.
dan tidak biasa berlaku, dan harus pada adat itu barang yang berlaku dan boleh jadi dan tidak berlaku dan tidak boleh jadi, seperti kenyang apabila makan 2 pinggang dan boleh jadi kenyang dengan kurang sedikit dan boleh kenyang dengan lebih sedikit daripada 2 pinggang. Itu harus pada adat, dan 3 perkara hukum adat ini termasuk semuanya dalam harus pada akal yang lagi akan datang sebutnya insya-Allah taala. Tambih, bermula mengetahui hukum adat itu suatu perkara yang baik dan bagus, kerana orang tidak mengetahui akan dia itu terkadang jadi fasik, seperti mengata seorang dengan wajib adat itu dengan wajib akal. Misalnya seorang yang memotongkan suatu tali dengan pisau yang tajam, tiba-tiba tidak putus tali itu. Lalu ia berkata, tak terima akal, tali itu tidak putus. Seorang pula membakar akan kayu yang kering, tiba-tiba dapatinya kayu itu tidak hangus. Lalu berkata ia, tak terima akal, kayu itu tidak hangus. Maka adalah orang yang berkata seperti itu jahil dengan hukum adat dan terkadang menjadi kufur, seperti mengingkarkan mukjizat Nabi. Sebagai tongkat Nabi Musa jadi ular dan Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Namrud, dan pisau yang tajam tidak memutus tengkok Nabi Ismail AS, dan air yang banyak keluar di jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya itu mustahil pada adat, harus pada akal, bukanlah mustahil pada akal, dan bukanlah pula wajib pada akal. Sekianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.